Tuan-puan kerja dah bertahun, tapi bila pak saving ni, tuan-puan asyik ulang perkara yang sama. Kita simpan sikit, kita korek balik. Kita simpan sikit, kita korek sikit. Bila kita simpan banyak, kita korek banyak. Itulah perkara yang sama yang tuan-puan selalu ulang. Tetapi, tuan-puan mengharapkan hasil yang berbeza. Jawapannya, tuan-puan tak akan kaya dalam menabung. Jadi, cara yang sebenar yang tuan-puan kena ubah adalah tuan-puan kena ubah cara menabung tuan-puan. Daripada tuan-puan simpan cash yang asyik bocor tu tuan-puan tukar ke dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-puan? Cara yang terbaik untuk kita nak menabung ada dua benda tuan-puan. Yang pertama, kita kena paksa bila masuknya musim gaji, tuan-puan kena alihkan 10% daripada pendapatan tuan-puan ke dalam bentuk aset emas ni. Itu cara tuan-puan nak paksa dalam menabung. Dan yang kedua, kita kena lupakan. Bila kita dah start menabung emas ni tuan-puan, kita lupa yang sebenarnya kita ni berduit. Tuan-puan boleh like video ni tanda tuan-puan setuju. Kalau tuan-puan nak saya bantu tuan-puan menabung emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh pergi ke profil saya Amin Husaini, klik link di bio. Ataupun tuan-puan boleh rujuk video yang saya pinkan. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.